Assalamualaikum semua, jom kita jawab. Cuba lagi. Okey, sekarang tengok 4y kuasa 3 darab 5y. Okey, jadi ini darab bukan tambah tolak, ni darab. Okey, jadi darab kita buat apa? Okey, ingat darab kuasa tu tambah. Kalau bahagi kuasa tolak. Okey, jadi macam mana nak buat? Settlekan nombor dahulu. Jadi 4 darab 5 dapat 20. Okay, lepas tu y kuasa berapa? 3. Darab jadi tambah. Y kuasa berapa? Tak ada nombor maksudnya 1. Okay, dapatlah 20. Y kuasa berapa? 4. Okay, settle. Okay, senang saja kan? Okay, nombor yang lain iaitu katakanlah negatif 3 y kuasa 5 darab dengan 2 y kuasa negatif 1. Okay, saya tekan dulu nombor. Negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Lepas tu y kuasa berapa? 5. Darab jadi tambah. Y kuasa negatif 1. Okay, dapatlah negatif 6 y kuasa berapa? 5 tambah tolak 1 dapatlah 4. 5 tambah tolak 1 guna kalkulator je dapat 4. Okay, settle. Okay, lepas tu dapat 4y kuasa 2 darab dengan y kuasa 3 darab dengan 2y kuasa 1. Okey. Lepas tu buat apa? Okey, macam biasa juga. Buat nombor dulu. 4 darab 1 darab 2 dapatlah 8. Lepas tu 2. Lepas tu y kuasa 2 darab jadi tambah. Y kuasa 3. 3 tambah 3. Darab jadi tambah y kuasa berapa? Tak ada nombor maksudnya 1. Dapatlah 8 y kuasa 6. Okey. Settle. Okey, lepas tu 2y kuasa negatif 3 darab dengan 4y kuasa negatif 1 darab dengan negatif 1 negatif y kuasa kuasa 8. Okey. Jadi buat nombor dulu. 2 darab 4 darab berapa ni? Negatif saja kan? Kalau tak ada nombor maksudnya negatif 1. Okey, sebab ada negatif ni jadi negatif 1 lah. 2 darab 4 darab negatif 1 dapat negatif 8. Lepas tu y kuasa berapa? Negatif 3. Darab jadi tambah. Kuasa berapa? Negatif 1. Darab jadi tambah. Berapa? Dapat 8. Jadi guna je lah negatif 8. Y kuasa berapa? Negatif 3 tambah tolak 1 tambah 8. Dapatlah 4. Positif 4. Okay. Settle. Okay, baik. Kemudian kemudian macam ni kalau dia ada banyak. Contoh 3y kuasa 2k darab dengan 2y kuasa 3k4. Okay, jadi macam biasa juga. Buat nombor dulu. 3 darab 2 dapat 6. Lepas tu y kuasa 2 darab jadi tambah y kuasa 3. Okay, y dengan y tambah tu. Okay, settle. Lepas tu k pula. K kuasa 1 darab jadi tambah k kuasa 4. Okay. K y dah tambah dengan y saja. K tambah k saja. K kuasa tu. Dapatlah 6. Y kuasa 5. K kuasa 5 juga. Okay. Settle. Itu saja. Okay. Lepas tu. Macam biasa kita buat ni. Lepas tu diulang benda yang sama lah. Contoh macam 2y negatif 4k darab dengan negatif 3y negatif 1 k negatif 5. Jadi saya tekan nombor dulu. 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Y kuasa negatif 4 darab jadi tambah y kuasa negatif 1. Lepas tu k kuasa 1 tempat kan. K kuasa 1 darab jadi tambah k kuasa negatif 5. Negatif 5 sini. Okay, jadi dapatlah negatif 6. Y negatif 1 tambah tolak 1 dapatlah y kuasa negatif 5. K 1 tambah tolak 5 dapat negatif 4. Okay. Settle. Okay, mudah je kan. Okay. Lepas tu kita cuba rumit sikit. Y kuasa 1 k kuasa 1 darab dengan y 2 darab dengan k 3. Lepas tu darab dengan 4 y k 5. Okay, ni macam mana nak buat. Okay, kalau tak ada nombor maksudnya 1.
Sini pun ada nombor 1, sini ada nombor 4. Jadi 1 darab 1 darab 4 dapat 4. Lepas tu Y kuasa berapa? 1 darab jadi tambah, Y sini kuasa 2 darab jadi tambah, Y sini kuasa 1. Okay, settle. Tak buat tempat, sorry. Buat kat bawah K ni, K kuasa 3. Sekejap, silap. K kuasa 1 sini, kuasa 1 darab jadi tambah, K kuasa 3 darab jadi tambah, K kuasa 5. Dapatlah 4. Y kuasa 1 tambah 2 tambah 1 dapatlah 4. K 1 tambah 3 tambah 5 dapatlah 8. Dapat 9. Sorry, 9. Okay, settle. Okay, faham? Okay, baik. Okay, macam mana kalau dia macam ni? Contoh 4Y K kuasa 5 darab dengan 2Y kuasa 4. Tiba-tiba tak ada K. Okay, jadi saya tekan nombor dulu. 4 darab 2 dapat 8. Okay, lepas tu Y kuasa berapa? Y kuasa 1 darab jadi tambah, Y kuasa darab jadi tambah 4 lah. Y kuasa 4. Okay, sini K kuasa 5. Okay, tapi sini tak ada K. Jadi salah satu cara ialah kita buat sendirilah K kuasa 0 kalau tak ada. Jadi kita boleh buat darab jadi tambah 0. Pun boleh jugalah. Okay, tapi kalau kamu tak nak tambah apa-apa pun boleh je. Jadi 5 je lah. 5 betul tak tambah apa-apa pun boleh juga. Dia tak apa. Untuk memudahkan keadaan tambah je 0. Dapatlah Y kuasa 5, K kuasa 5. Okay, contoh lain dia macam ni. Okay, kalau kita buat nombor yang sama, contoh 4Y K kuasa 5 darab 2Y kuasa 4. Kuasa 4 sahaja. Okay, lepas tu nombor yang sama macam atas. Okay, jadi 4 darab 2 8. Y kuasa 1 darab jadi tambah Y kuasa 4. Okay, settle. Lepas tu K kuasa 5. Betul terus tak tambah apa-apa pun boleh juga. Kita tak tambah K kosong lah pun boleh juga. Jadi teruskan je lah. 8 Y kuasa 5 K kuasa 5. Itu sahaja. Okay, senang kan? Okay. Tapi nak tambah pun boleh, tak tambah tak apa. Terpulang. Okay, contoh yang lain. Okay. 3Y kuasa 5 darab dengan 2Y kuasa 2 K 4. Jadi 3 darab 2 dapat 6. Okay, Y kuasa 5 darab jadi tambah, Y kuasa 2 lah. Lepas tu sini tak ada apa-apa. Okay, jadi kita boleh buat macam tadi juga. K ni letak kuasa kosong. Jadi 0 darab jadi tambah 4. Dapatlah 6 Y 7 K 4. Okay, settle. Okay, ataupun kalau tak nak buat apa-apa pun tak ada masalah. 3Y 5 darab dengan 2Y 2Y 2 K 4. Okay, macam biasa juga buat nombor dulu. 3 darab 2 dapat 6. Lepas tu Y 5 darab jadi tambah Y 2 2. Lepas tu sini tak ada K kan. Terus nak buat sini pun tak ada masalah. Okay, tak ada K. Lepas tu ni tambah 4. Terus buat K 4 pun boleh juga. Dapatlah 6 Y kuasa 7 K 4. Okay, samakan atas bawah dia. Jadi betul lah. Okay, mana-mana nak guna pun boleh. Tapi cikgu sarankan guna yang ada K kosong je lah. Sebab senang nanti. Okay, kita berhenti sampai sini dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.